Kenangan demi kenangan mula terkumpul. Setiap perjalanan mula tercipta satu cerita. Sepanjang ride ni juga, aku dapat jumpa ramai kawan dan kenalan baru. Semua yang berlaku ni, semuanya dengan izin Allah. Mungkin semuanya dah tertulis di Lauh Mahfuz. Dan aku hanya menjalani perjalanan ini. Dan perjalanan ini masih belum selesai. Good morning geng. Hari ni aku masih di surau. So sama abang Hafaz. Macam biasa dia nak tampal dia punya mersing punya ni. Mersing island. Kalau nak pergi island hopping, pergi dengan saya. Betul. Nampak semalam kita dah tengok kan video-videonya. So hari ni untuk bagi kenangan dekat kita punya misi kita, mesti ada satu stiker yang harus ditampal. Kalau tuan badan tak dapat pergi Eropah, Tak apa, stiker lah. Stiker dapat pergi Eropah Stiker macam tu lah. lah. Bismillah, nampak. So, plan hari ni kita nak pergi ke Endau dulu. Sebelum tu pergi breakfast lah, makan dan servis motor. Yang penting dah 1000 km. Kita punya motor ni dah baru lagi, tapi dah 1000 km. Alhamdulillah. So, kita nak tukar engine oil ni. Tak apa, yang lebih tu nanti dululah. So, yang basic je. Bang, kata-kata terakhir untuk kita punya. Jadi kata-kata terakhir daripada saya sebelum berpisah dengan Akil, ini adalah sebenarnya saya agak terharu sebab baru kenal Akil. Dapat jumpa, sebenarnya saya dah follow dia dah lama daripada dia kayu basikal. Dan memang respect gila lah dekat dia. Tak sangka hari ni boleh jumpa, dah 3 hari kita orang bersama. Jadi macam nak lepaskan dia agak berat lah. Jadi insyaAllah satu hari nanti Allah akan temukan kita balik. InsyaAllah ada rezeki kita datang sini lagi. Betul, saya datang lagi. Bermalam lagi kat sini. InsyaAllah kalau ke depan mana tahu ada rezeki. Mana tahu saya sama dia pula, kita gitu. Betul. Okey. Semoga selamat maju jaya untuk Akil. Kita jumpa lagi ya. InsyaAllah sihat selalu, jaga motor baik-baik. Ya, slow je. Tak ada laju-laju. Buat hati-hati je. Okay, baik, sudah sedia rekaman ya? Sudah. Okay, dengan Abang Hafaz sekarang kan. Kita kampung untuk Kampung Air Merah. Terima kasih banyak sediakan orang cakap servis terbaik lah kat sini untuk orang bermusafir, berehat, singgah sini, solat, iktikaf, semua komplit. Macam mana tu? Alhamdulillah. Terima kasihlah kerana sudi singgah tempat kami Kampung Air Merah. Semoga ada umur panjang sampai lagi lah. Jangan lupakan Kampung Air Merah. Mesti ingat punya. Kalau boleh promotekan Kampung Air Merah. Kita ada homestay, kita ada semua ada kat Air Merah. Homestay macam-macam ada kat sini. Macam ada. Jadi kalau habis tengok TikTok ke tengok apa duk Kampung Air Merah, tengoklah apa-apa kemudahan yang ada di Kampung Air Merah. Okey, terima kasih. Selamat jumpa lagi. Selamat jalan. InsyaAllah. Jom. Wah. Kita pertama kalinya servis motor ni. Pusat servis ni kat Eng Hong Enterprise kat area Kampung Air Merah ni. Aku gunakan fully static lah. Terus yang mahal lah. Fully synthetic, minyak hitam je. Dan tukar oil filter lah. Tu oil filter tengah tukar. Dalam sekali lah tukar untuk first service kan. First service ni orang cakap yang basic lah sebelum 85, 12. Okey, nanti receipt receipt. Kad boleh? Kad. Kad ni boleh? QR saja. Boleh. Boleh QR boleh. So tu je lah untuk first service ni. Tak ada apa banyak pun nak kena tukar. Next target maybe tayar aku akan tukar tayar. Tapi sebelum habis keliling Malaysia, habiskan dulu pakai, baru aku tukar tayar semualah. Sekarang ni aku pakai je dulu mana yang okey. Wan, angin okey bang, angin. Angin tayar. Oh. First service sudah selesai. Total RM97. RM97 plus ada diskaun lah tu. Diskaun ni berapa oil filter RM12, Yamaha Blue RM85. Jadi RM97. So, kita pergi makan dulu lah. Lapar. Habis motor ni kita nak ke warung Mak Ngah tadi yang semalam.
kita makan dengan Abang Hafaz. Abang Hafaz, dia suruh panggil Hafiz. Mana-mana lah. So kita makan sana. Makan nasi dagang semalam sedap. So kita menuju ke breakfast kita lah first. Tapi dah sudah pukul 10. Nawir penat. Aku ingat nak pukul 9 dah gerak. Nawir penat lah. Tak apalah, bagi dia rehat. Kita tak rushing. Santai je. So sekarang pukul 11. Maybe dah lunch lah ni. Dah lapar, penat. Ni dekat kedai ucu selera kita. Semalam tadi nak makan kat tempat semalam tu. Tutup. Kedai apa Kak Wok tu. Nasi dagang. Oh, tapi kita ambil apa yang ada. Dah lapar. Let's go. Makan dulu. Alhamdulillah kenyang, dapat makan nasi dengan ayam. Total hari ni RM20 untuk makan berdua tengah hari. So kita orang cuba plan nak makan sehari tu kat luar je lah. Max lah, tak boleh. Lepas tu pandai kita orang cari makan, insyaAllah ada orang ke. Kalau tak ada memang kita orang makan Ainu Food tu. So RM20 bagi aku okey untuk perbelanjaan hari ni. Cuma tadi RM97 kita servis 1000 km pertama. 1000 km pertama dah RM97. Tapi tak apa, itu boleh claim alhamdulillah dengan GT Max. So itulah, dah makan. Kita teruskan perjalanan kita. Perut dah kenyang. Teruslah pergi kan. Bismillah. Mula-mulanya aku plan nak bermalam di Endau, cari masjid dan surau. Bila dah sampai di Endau, masih masjid dan surau tak beri kebenaran pula. Jadinya aku teruskan perjalanan ke Rompin Pahang. Berharap mungkin di sana pun boleh. Badan pun sudah penat, letih ride, harapan pun makin pudar lah. Macam tak ada masjid je yang benarkan kami bermalam. Tiba-tiba aku berdoa, Ya Allah, mudahkan urusan kami. Tiba-tiba jumpa ada hamba Allah ni, Adbang Grab ni, tanya nak ke mana dan stay mana. Aku jawablah cari masjid. So dia offer stay di Masjid At-Taqwa Rompin. Aku pun tarik nafas lega sangat-sangat. Syukur alhamdulillah kerana Allah dah mudahkan urusan kami nak bermalam di mana. Dan hari ni sangatlah penat. So kami terus bermalam di Masjid At-Taqwa Rompin. Keesokan harinya, kawan Grab tu bawa kami ke salah satu spot view yang memang cantik di sekitar Bandar Pekan ni. So plan hari ni kita akan tak ke Kuantan. Kita extend satu malam lagi di Masjid At-Taqwa. So plan macam mana bang? Semoga dimudahkan urusan hari ni. Bukan hari ni. Plan hari apa jadualnya? Hari ni kita explore satu pekan. Satu pekan Mat. InsyaAllah. Sampai dalam-dalam kita pekan. Ke pekan dalam lagi kita explore. So nak ke Sawah Padi, lepas tu ke Mertabak Gacong. Dan nanti ke museum kat area pekan kan, dekat tengah ni lah. Apa panggil kat museum tu semua yang kat masjid tu, Tengah Bandar lah. Kat situ. So tu plan hari ni dan kita extend lah satu malam kat Masjid At-Taqwa. Pagi dapat view macam ni best lah. Best lah kalau naik motor kat sini. Ada kampung sini, sambutan kiri kanan. Tepi tu je sungai. Ya Allah, cantik. InsyaAllah sampai ke destinasi kami yang mahu tuju, Mertabak Gacong. Alhamdulillah sampai. Dah lapar dah. So kita makan dulu breakfast. So kita kat River View. Dia punya river view tu, kau tengok Sungai Pahang ni kat tepi ni je. Sungai Pahang kat tepi ni je. Besar. Ni kalau air naik ni, ya ampun tu. Best lah, kedai ni kalau korang nak pergi Mertabak Gacong kat Kampung Gacong ni. So vibe-vibe kampung lah, best lah.
Kita tengok dia punya martabak dia. Martabak dia memang besar, so isi dia pun penuh dengan isi. Tu. Tengok nanti abang boleh buat. So harga dia RM6, 14, 16, 18. 18 paling besar lah martabak jumbo. Yang jumbo tu berapa orang bang boleh makan bang? 5 orang. 5 orang. 5 orang besar ni Okay. So kita makan dulu lah. Ya, nanti lah. Jangan kacau dulu. Estetik dulu. Estetik tu. Ni jemaah nama Din Dia Ni siapa nama? Pro. Tak tahu lah nak tahu Tak apa. tahu nama apa. Nama dah lupa. Banyak sangat nama. Kim. Haziq. Big Apa Aziz? Haziq tak? Oh, Haji. Ini bukan ni. Ini bukan ni. Skoda. Paling kena bahan. Skoda. Paling banyak kena bahan kat sini. Aku kesian agak budak ni kena bahan dengan masing-masing. Yang penting dah ada awet tak single Tak ada. Patut MVP Dia lagi tu. Tak guna tu. Bahaya. Bahaya betul budak-budak sekarang. Sampai aku dah kahwin Lepas tu kena bahas. Kena bahan. Oi lapar. Kita rasa martabak dulu. Dah sampai geng. Aku pun dah lapar. Kau tengok martabak dia besar man. Besar gila. Dengan kuah kari. Ni order lagi makanan. Dah. Cukup. Lapor. Mati bom tu. Serius lah tak cukup orang ni. Coba aku makan dulu. Makan. Makan pagi. First time makan pagi. Kalau tak, kau tak cukup kita nak order lagi lah. Tak boleh follow dia orang punya page ni. Ini satu ni je. Tak cukup. Dah timur memang kena makan nasi. Dia main kari. Oh belum tak. Bismillah Kita ambil satu dulu. Dia punya aku tengok. Kopi. Ni nama siapa bang? Muhammad. Mat Abang Mat. Ha. Berapa lama bang dah buat martabak ni? Ini baru lagi dah 2 tahun lah. Dah 2 tahun. 2 tahun tapi dah sedap macam ni Dulu ambil resipi sana lah. Resipi martabak gancung tu. Martabak gancung. Oh daripada martabak gancung lepas tu buatlah sini. Buat sendiri lah. Buat sini 2 tahun. Alhamdulillah bang. Sebab suasana pun best. Rasa-rasa vibe kampung. Tapi itu pun dah Sungai Pahang Sungai Pahang. Gila ber. Terbaik bang review dia. So resepi ni tak beritahu lah nasi lah. Rahsia. Nasi dah tak beritahu. So martabak jumbo harganya tadi berapa? 18. Jumbo 18 ringgit. Untuk 5 orang makan. 5 orang. Memang puas lah. Tadi pun 5 orang pun macam tak Ni cukup. special. Ni special. Jumbo yang besar. Petang sikit kita ke lepas solat Jumaat. Lepas solat Jumaat kunci kat kamu solat Jumaat kita ke museum. Museum apa tadi? Apa dia? Sultan Abu Bakar dengan tenun. Pusat tenun. Oh, kat Johor ada pusat tenun juga. Kat sini pun ada pusat tenun Boleh tengok songkit. Songkit. Kira sini songkit Pahang lah. Wow. Songkit Pahang sini kalau satu Malaysia Oh. Harga dah 2-3-400. Johor lagi lah. 2-3 ribu dah dapat. 4 ribu mat. Ada balik makan. Ada boleh mat? Dia tu ada grade. Ada grade. Dah kita Melayu terakhir takkan pakai kot songkit. Member pakai samping pun tahun sekali je. Jom. Oh ya. Ni ada 5 orang orang cakap member baru kenal. Kebetulan dapat kenal dia orang ni kan. Seronok lah bila travel macam ni kita dekat dengan orang lokal lagi, budak-budak muda macam ni kan. So lebih fun lah kita punya perjalanan tu. Tak adalah kita shock sendiri je, explore macam itu je. Sampai tempat tu kita dah kita akan misu. Tu ke sana. Oh berkiri ni belah kanan. Okey. So ni hari Jumaat. Kita mungkin tak solat Jumaat sebabnya siapa nak tengok motor? Barang banyak kan? So kita jamak je. Sebab kita orang musafir. Sepatutnya kita pergi je. Tengok keadaan sekarang macam tak ngam. Kita edit dulu kat Family Mart, layan kopi. Sampailah lepas Jumaat kita baru keluar ke Bandar Pekan. So geng. Kita sambung ke mana ni? Kita tadi sambung vlog ke mana ni?
Kita sambung semula Ha. ke museum. Museum ada apa? Museum ada apa? Ada apa? Cerita sikit. Adik. Adik, abang. Malu pula. Adik, kau dah lagi mana? Kau tadi tu, budak tu dah ada awet jangan kacau. Dah kabur. Ha. Dia tu pernah masuk museum. Tak pernah masuk. Museum tu Duduk pakai apa tak? Apa? 23 tahun, 25 tahun. Tak pernah masuk 25 tahun. tapi kita akan tengok tempat yang cantik. Kat sini spot untuk orang ambil bergambar lah bila time raya. So cerita dia seni bina kebudayaan setempat lah. Rumah tradisional Pahang atau dikenali sebagai rumah Serambi Pahang. Rumah jenis ni kebiasaannya berbumbung panjang. Keunikan rumah Serambi Pahang dapat dilihat menerusi teknik pembinaan kediaman yang berdasarkan tradisi seni bina Melayu. Kita kat dapur Tok Bilal. Ni yang bestnya dekat dengan kampung sawah lagi. Dengan sawah padi. So tu view dia. Tu view dia. Kebanyakan tempat sini area kampung. So adalah sawah padi, bendang. Memang cantik kalau time hijau ni. Itu saja vlog hari ni, penuh dengan kejutan dan momen yang best bersama kawan-kawan baru di Pekan Pahang. Seronok bila dapat cipta kenangan baru sepanjang perjalanan ni. Lepas ni insyaAllah akan ada lagi banyak momen macam ni. Terima kasih sebab tengok video ni. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen geng. InsyaAllah jumpa di video seterusnya. Assalamualaikum.